Salam sejahtera, info sukan bola sepak berkaitan pemain warisan Harimau Malaya. Malaysia NT hari ini mengumumkan secara rasmi 4 pemain warisan Grade A iaitu Emmanuel Machuca, John Irazabal, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado yang berstatus bintang yang akan mewakili Malaysia dalam perlawanan penting menentang Vietnam pada 10 Jun 2025 jam 9 malam. Hadir jangan tak hadir semua ya. Kesemua pemain sedang menjalani kem latihan pusat kelihatan mantap dan sangat bersemangat. Ayuh rakyat Malaysia, kita berikan sokongan padu, rugi tak turun dan memenuhi Stadium Nasional Bukit Jalil 6 Jun ini. Kita mendoakan agar Harimau Malaya dapat memperoleh kemenangan kelak. Selamanya Harimau Malaya.